Bayangkan dalam setahun 2 kali aku cek kereta dan aku hantar lagi pergi dekat Bro Auto Paint Garage. Dan hari ni korang boleh tengok progres kereta aku ni dah siap primer. Kalau ikutkan body aku ni sekarang tak adalah teruk sangat, cuma kesan kena langgar hari tu agak teruk sikit. Tapi yang ni Angah dah buat balik semua dan lepas primer biasalah standard Angah akan jemur dan akan QC simen pati semua, baru akan standby untuk colour. Dan untuk pilihan colour kali ni tak payah surprise, aku dah bincang dengan Angah, anak aku dan wife aku sekalipun aku dah bincang. Dan untuk pilihan pertama dekat sini ada white crystal blue, dan yang kedua pun cantik juga, white crystal gold. And the next kita ada white crystal purple, and the last one ada white crystal green. And mesti ada yang tertanya, kenapa aku nak cat beza aku kali ni jadi warna putih? Sebab kalau korang pernah ingat dulu, beza wife aku warna putih, tapi beza tu aku dah lama dah jual. And kenapa aku jual? Sebab aku dah ambil Myvi color putih ni. Dan kalau korang ingat dulu, color beza aku ni color beza biru yang buruk. Lepas tu aku hantar cat dekat Angah ni, aku pilih untuk buat color Amazon Red. Dan hasil air tangan Angah ni aku boleh cakap memang cantik dan puas hati. Disebabkan ada moments kereta aku kena langgar, so aku simpan duit sikit, malas nak touch up, kita buat terus repaint full body. Dan kali ni aku nak buat color putih, cuma nak minta pendapat dan idea korang, color putih yang mana cantik di antara keempat-empat tadi yang aku tunjuk dekat korang. Cuba korang komen dekat bawah.